Bos. Apa? Itu Des, punya barang semua mana? Des, bagi itu Des. Buat receipt boleh? Buat receipt boleh? Boleh. 315. Terima 300. Receipt nak receipt? Ha, receipt lah. Nak Mau claim. Thank you. Thank you. Alright. Kunci mana kat motor? Kunci kat motor. Okay, thank you. Lalu. Datang ambil motor. Order motor ni kita nak jual. So kita hantar buat apa yang patut lah. So kita akan jual motor ni. Motor lama ni, motor ni dah 10 tahun. Wah, tengok. Masih function. Masih function guys. So motor ni kita dah buat tadi. Kita tukar sprocket baru, kita tukar tayar belakang baru, kita tukar bateri baru, plug baru, dan juga seat cover baru. Lepas tu kita tukar juga apa lagi tukar? Tube baru, tayar baru, bateri baru, plug baru. Itulah yang kita tukar. Rantai dengan sprocket baru. Satu set. Semua kita tukar. Alang-alang dah kita nak jual Orang yang beli ni jaga motor ni elok. Motor ni saya usia dia dah dekat 10 tahun dah. Aku beli masa zaman belajar lu. Beli cash. Dengan bantuan ibu bapa aku. Berapa aku beli lu? Ada aku beli kat kedai. Kat kedai mana aku beli? Kedai dekat area tu lah, Shah Alam sana. So, aku beli dekat kedai Shah Alam tu masa zaman belajar. Masa belajar kat UiTM Shah Alam tu tahun 2015 rasanya aku beli. Seingat aku lah. So motor ni Dash Honda Dash 110cc V2. Time tu dia dah V2 lah, bukan V1. V1 dia kecil sikit, dia V2 dia kebang sikit. So beli, ni motor ni lah aku guna zaman belajar. Bawa angkut model lah, pergi macam-macam lah dengan motor ni. Pergi sana, pergi sini, buat macam-macam. Motor ni lah 10 tahun. Motor ni lah aku pergi kerja, pergi intern apa semua dulu. 10 tahun dengan motor ni. So Alhamdulillah lah, sekarang ni aku nak jual motor ni. Jual dekat dah lalang dia. Motor ni pun tak bergerak kan, baik aku jual seat cover baru lah, sebab sebenarnya dah koyak. So kita buat baru semua. Dia balut baru. Lepas tu tukar rantai dengan sprocket. Satu set lah depan belakang. Lepas tu kita tukar tayar baru. Sebab tayar belakang sebelum ni dah botak. Angin pun dah keluar. Tukar ni baru. Lepas tu kita tukar kiuk pun baru. Lepas tu kita tukar bateri lah. Bateri dengan spark plug baru. Lagi apa kita tukar? 300 banyak. Basically motor ni pun still okay lah. Tak pernah accident motor ni. Aku tak pernah accident lah dengan motor ni. Cuba ini ada patah sikit. Ini dulu terganas macam mana, aku terpegang.
Macam tu. Cuma cover set stiker dia dah kabur lah. Dah kabur. Biasa hujan panas lah. Lepas tu yang lain semua standard lah. Tak pernah buat apa-apa lah motor ni. Motor buat pergi kerja. Motor buat pergi belajar, pergi kerja. Lepas tu dia bukan leaking lah. Dulu aku rasa sebelum ni tukar minyak hitam tutup tak rapat tu. So dia ada leaking sikit lah. Nanti aku akan beritahu buyers dia suruh tengok dia tolak pergi kedai ke, nak buat macam mana ke. Saya buat balik oil seal dia ke. So yang lain okey lah. Cantik ni. Aku tolak bawah tu okey. Ya. Exhaust dah tukar. Exhaust sebelum ni dah luruh. So dia punya disc brake depan belakang. So alright. So macam ni lah. Kita jual ni motor ni. Nak jaga tak larat. So begitu. Kalau nak jaga kan, nak bawa, walaupun boleh lah bawa motor pergi surau ke, pergi pasar ke kan. Tapi tu bukan kita nak selalu guna pun. So kita jual je, biar orang lain boleh guna kan. Alright, let's go.